Mama! Mama, dove? Welcome to Phuket. Ibu makan ni lah, ibu makan ni. Buat tanda okey. Kalau kopi dekat ni point view apa ni? Kan ada senai pasport apa semua itu kan. Abah tadi dia melampau apa berhenti ya. Dia seru nak begitu. Hi everyone. So aku tak tahu sekarang aku dekat pantai mana, tapi aku dah cakap pantai ni ganas tak mampus. Kau tengok Ya, angin dia kuat weh, kau tengok. Angin dia kuat weh. Look at that. That is how strong the wind is. Hi everybody. So kita ada dekat viewpoint Thailand. Okay. So basically entrance we have to buy one drink. Like you have to pay like 22 ringgit. In bus it's like kau main berapa ni dalam 159. But like that. So around 22 ringgit. Is it? So kalau nak beli tu wajib kena beli air. And then there's a few points yang korang boleh tak gambar. Macam contoh dekat sini, it's so nice. Terus korang boleh tak gambar dekat the swing, also you can. There's a lot of points kat atas ni juga. So there's a lot of places that you can take picture actually. So it would be nice 22 ringgit untuk masuk dalam ni, one water, and you can just like take picture anywhere. I think it's worth it. A lot of places you can take picture because this place is so nice. Jangan elok yang.
sedapnya. Alah. Best tak? Best. Hai saudara semua. Hai, sekarang hari kedua kita di Phuket. Sekarang untuk aktiviti kedua, melawat ke kilang membuat kacang. Daripada kacang buah jambu gajus. Sekarang ni kita dah nak balik ambil gambar. Apa lagi, kita zoom sama sekali. Okay, bye. One of the places that we're supposed to visit adalah kat kawasan pantai yang sebelah dia betul-betul dekat kawasan landing kapal terbang tau. So kita orang actually pergi kat sini and aku rasa macam tempat ni is a big scam. To be honest, we ended up return back je. Hi everyone. So sekarang kita ada dekat My Khao Beach. Dekat sini. Sebenarnya beach ni betul-betul belakang airport. Kat I don't know if you guys can see, but kat belah sana ada airport tau. So kalau dapat arrow jatuh, airplane ni akan depart dan take off. Waktu take off tu dia tak berapa sangat, tapi kalau waktu dia orang balik nak landing tu, dia memang nampak like so freaking big on top of your head. Wait, hold on. Besar. Jangan bagi dia masuk rumah ni. Jangan bagi dia masuk rumah. So actually kalau boleh aku naklah wait dekatnya. Kalau boleh aku naklah tunggu kapal terbang yang nak mendarat tu, sebab yang tu ni like very close. Kau boleh like experience kapal terbang tu betul kepada atas kepala kau. Get me? You get me? You get me? But aku rasa macam it will take some time. Dan makcik-makcik aku follow ni like dia tak tunggu lama. Aku pun tak tunggu lama. Aku lapar tau. Semua lapar sebenarnya. Semua nak makan lagi. And we have to go somewhere else too. Oh my god. I think we're done. I don't know if you can wait, but I don't see any glimpse of aeroplane in front of me. Aku rasa it will take some time. So mungkin tak ada rezeki kau hari ni. Pergi on ada tanah. Bye. Hai Ba. Jangan jatuh, jangan lompat. Bangun! Bangun! Hai Amin. Hello. Abang tak berani lah nak bagi awak tau. Unless kita dekat KL, dekat rumah kita boleh.
Nasi goreng dan nasi.